Ini ada solar. Aku dah beberapa kali aku pakai solar macam ni. Jadi verdict aku punya pendapat lagi kan. So barang ni dia claim waterproof dan normally aku memang pasang dekat outdoor, memang tak ada masalah. Dan macam mana siapa follower yang mungkin ada, yang familiar dengan konten-konten aku, tahu aku ada satu kawasan ni, aku menumpang kebun jiran aku, kebun Mak Timah Janda, Kak Timah Janda. Dan dekat kebun dia tu ada beberapa lah. Setiap kali aku dapat solar, aku akan pakai dekat situ. Solar ni aku boleh cakap, daripada kau tak ada lampu, elok kau ada lampu. So solar ni boleh menjawablah persoalan yang sebegitu. Tetapi kalaulah kata kau perlukan lampu di kawasan yang penting, crucial, aku tak akan recommend penggunaan solar ni. Sebab cerah ada, ya, kalau dalam video, dalam YouTube ni kau nampak macam, ui cerah ni. Di ruang terbuka, pada mata sebenar, bukannya mata lensa kamera, tapi pada lensa mata sendiri, ianya tidaklah secerah mana. Kalau dalam review, kalau dalam spek dia, dia kata 20,000 watt, 30,000 watt, 100,000 watt. Tui, tak payahlah nak percaya, geng. Pendapat aku pakai yang 10,000 ke, aku pakai 20,000 ke, lebih kurang sama je terang dia. Dan dia lagi jahat bila engkau tengok dalam konten, dalam video, nampak macam cerah, tapi kau pun kena ambil kira lens kamera tu punya function macam mana, AI yang ada, ataupun sistem, ataupun OS, aku pun tak tahulah. Software yang ada pada phone tu, dia enhance quality video tu, menampakkan suasana tu cerah, sedangkan pada mata kasar langsung tak sama. Tetapi kenapa aku masih pakai juga? Sebab aku menggunakan di kawasan yang betul-betul gelap. Lampu dia walaupun mungkin pada istilahnya sama, masih dah membadai. Seterusnya, daripada penggunaan masa. In term of charging, solar ni kau memang nak kena tube cantik-cantik daripada matahari lah. Lagi tegak-tegak kau dapat pada matahari, lagi bagus. Tapi kalau kau matahari naik belah sini, turun belah sana, kau pergi hadap solar kau belah sana, good luck. Memang dia tak akan charging penuh, yang terlalu penuh. In term of battery capacity, solar ni dia tak berat sangat bagi aku. Untuk saiz dia, untuk bilangan mentol yang ada, bererti bagi aku kandungan bateri yang ada dekat dalam ni tidaklah setinggi mana. Dan barang pun murah, takkan pakai apa bateri berkualiti sangat pula kan. But anyways, pengalaman penggunaan aku, bila dia on dalam 2 jam pertama, okey, cerah dia cantik. Tapi makin gradually, makin bertambah masa, kualiti cahaya dia akan makin drop. Walaupun dalam pengalaman aku tak pernah lagi rasa solar ni mati tup sebab tak ada bateri, tak. Dia akan terlalu malap sampai kan kau tengok lampu tu pada waktu malam pun, alah, ni je tinggal. Ada gitulah. Again, aku menggunakan di kawasan yang betul-betul gelap. Cahaya yang malap macam tu bagi aku dah tak ada masalah. Tetapi lagi sekali peringatan, kalau kau nak gunakan di kawasan-kawasan yang penting, lebih-lebih lagi ada influence dengan keselamatan, aku sangat-sangat tak recommend. So tu dia guys, review ringkas daripada aku. Aku tak pasti pendapat korang macam ni. Siapa yang pernah gunakan solar, mungkin kongsikan dekat komen. Ciao.